Assalamualaikum, salam fly to my fighters guys. Mari. Yari nak payung dekat korang, Yari bagi signal pukul 9. Gold buy now, entry point 2288, 2285. Sekarang harga dekat 2321. Tahniah kepada semua fighter-fighters yang follow rapat dengan setup yang Arif. Satu setup sahaja pun dah boleh bawa korang kenyang. Ini semua feedbacks. Ini semua feedbacks daripada student dekat public Saya payung setup ni dekat public, korang boleh tengok. Okay, dekat public saya payung, semua hantar feedback. Memang gila-gila weh. Lepas tu saya ada bagi tahu juga yang harga akan sampai 2303. Alhamdulillah, dia memang sampai siap pacak all time high. Dan saya akan bagi tahu korang dan saya akan ajarkan dekat korang macam mana korang boleh dapat setup macam ni. Jom. So jom, saya akan payung dekat korang macam mana saya boleh dapat setup tu dengan paling mudah. First, gunakan konsep fresh breakout. Teknik yang saya ajar dekat korang hari-hari. Kalau korang tak tahu apa itu fresh breakout, korang dah boleh masuk dah dekat dalam public telegram saya, korang boleh belajar. So, saya fokus dekat H1 dan kalau korang tengok current trend kita masih lagi berada dalam uptrend yang sangat-sangat jelas. Okay, saya tak ada kacau pun pasal trend. Direction trend tu memang sangat jelas. Kemudian, kalau korang masuk kepada line chart, korang dah boleh nampak tau. Saya menggunakan bentuk fresh breakout. So, korang dah boleh nampak sini. Yang pertama, waktu harga tengah menaik, saya dah nampak dia dah pecahkan sini. Dia dah pecahkan sesuatu level resistance. So bila kita dah tahu dah bentuk dia macam ni, kita dah boleh nampak, dah faham dan direction dia tu masih lagi strong buy. Tetapi adakah kita nak terus cari buy? Kat mana kita mencari buy? Itu persoalan dia. So dekat sinilah lepas NFP baru saya bagi masuk sebagai buy. Saya masuk buy pun dekat area fresh breakout di sini. So kalau korang tandakan fresh breakout, harga main sideways, NFP dia junam, sekali dia fly. Inilah disebabkan kenapa saya boleh dapat fresh breakout buy. So ni antara satu-satu reasonnya. Tetapi kalau korang masuk kepada M1 yang lebih detail, saya akan tunjuk korang dekat M5 sini So kalau korang terlepas entry pucuk, contoh ini zone kita, betul tak? Bawah ni adalah zone kita untuk nak cari sebagai buy. Okay, sebab bentuk dia macam ni. Okay, bila harga datang balik kita boleh cari buy. Tetapi kalau korang terlepas setup dekat sini, tak ada masalah. Fokus dekat korang punya lower time frame. Fahamkan apa yang dia tengah nak sampaikan. Yang pertama sekali, so bila harga dah sampai, tengok dia reject breakout. Nampak tak? Okay, so korang dah boleh start to faham mana market tu nak pergi. Okay, so next, saya ada bagi setup dekat area sini, tak silap saya. Okay, nanti korang boleh masuk dalam public saya, korang boleh tengok. Bila harga dah pacak, tengok dia pecahkan apa lagi. Nampak? So, bila harga datang balik, fly. Breakout lagi, datang balik, fly. Sampailah ke level-level yang seterusnya. Dia tak ada bagi tahu dalam perjalanan masa dia tengah naik, dia tak ada bagi tahu reversal tau. Reversal ni macam ni. Dia tak ada bagi tahu tau. Jadi nak tukar sebagai sell, tak ada. Hanyalah perjalanan dia sebagai uptrend yang sangat-sangat bersih. So sebab inilah korang kena ada ilmu, dan inilah cara saya dapat hasil 3000 USD dalam masa semalam. Senang, korang tak ada overhead, korang tak perlu nak pening, korang kena ada guidance yang betul dan bagi saya guide korang habis-habis. Itu sahaja daripada yang Arif. Assalamualaikum.